Kata Syekh Idris, ataupun sebenarnya kata Imam Tirmizi, babu ma jaa fil masyi ila al-Eid. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyebutkan berjalan pergi kepada raya, yakni berjalan pergi ke tempat menunaikan salat hari raya. Itu maksud perkataan ni. Maknanya kita akan tengok adanya arahan dari Nabi ataupun anjuran dari Nabi SAW. Selepas ini kita akan tengok adanya anjuran supaya kita pergi ke tempat menunaikan salat hari raya dalam keadaan berjalan kaki. Lalu kata Syekh Idris, ketahuilah kiranya ya saudaraku, pada hadis yang akan datang ini menunjukkan suruh pergi, maknanya ada suruhan supaya pergi ke tempat sembahyang, tempat menunaikan salat hari raya dengan berjalan kaki, dan disuruh keluar kemudian, yakni selepas kita disuruh keluar untuk menunaikan salat hari raya, selepas daripada menjemput makan seperti kenyataannya di dalam beberapa masalahnya lagi akan datang, seperti yang akan diterangkan selepas daripada ini. Yang penting kita disuruh untuk pergi menunaikan salat hari raya, yang dimaksudkan di sini adalah hari raya Idul Fitri, dalam keadaan berjalan kaki, dan kita juga disuruh untuk makan terlebih dahulu. Kata para ulama, kita disuruh makan terlebih dahulu bagi salat hari raya Idul Fitri kerana menzahirkan ketaatan kita kepada perintah Allah. Kerana hari raya Idul Fitri itu disyariatkan setelah kita berpuasa sebulan, yang mana ketika kita berpuasa sebulan Ramadan kita dilarang makan. Bila terbit fajar tak boleh makan. Tapi bila hari raya Allah Ta'ala izinkan, halalkan kita makan pada pagi hari raya, maka kita bersegera mematuhi keizinan, segera menyahut keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kulu washrabu, makan dan minum dari rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Katanya hadis ini, hadis tentang arahan keluar berjalan kaki dan makan terlebih dahulu, antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dengan katanya, an Ali qala minas sunnati an takhruja ila al-Eid masyian, yang bermaksud diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Katanya, yakni kata Sayyidina Ali, setengah daripada jalan, yakni sunnah, setengah daripada jalan yakni sunnah, kerana antara maksud sunnah ialah jalan. Kalau kita kata sunnah Nabi, maksudnya jalan Nabi. Sunnah Rasul maksudnya jalan Rasul, jalan yang ditempuh oleh Rasul, jalan yang ditinggalkan oleh Rasul, dan kita dituntut untuk mengikut jalan tersebut. Itu antara maksud sunnah. Jadi Syekh Idris dia terjemah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajah, katanya setengah daripada jalan, yakni sunnah Nabi SAW. Termasuk di dalam sunnah Nabi ialah apa dia? Bahawa engkau keluar pergi ke tempat sembahyang hari raya itu hal keadaannya berjalan kaki, dalam keadaan berjalan kaki, dengan tiada gopoh gapah, dan biarlah lemah lembut sebagaimana pergi sembahyang jemaah dan Jumaat. Tak ada gopoh gapah, lemah lembut, itu tak ada dalam hadis. Tapi Syekh Idris dia terjemah dalam bentuk huraian, kerana dia ambil hadis lain, iaitulah hadis anjuran Nabi apabila kita nak keluar menunaikan salat jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikumus sakinati wal waqar, alaikumus sakinah wal waqar, hendaklah kamu berjalan menuju ke tempat menunaikan salat jamaah itu dalam keadaan tenang. Tenang merujuk kepada pergerakan yang tak gopoh gapah. Wal waqar, waqar ni pun tenang juga, tapi dia merujuk kepada selain daripada pergerakan, mungkin keadaan kita, penampilan kita dalam keadaan wibawa tenang. Nabi suruh begitu. Jadi arahan pergi menunaikan salat jemaah dalam keadaan tenang dan waqar, maksud yang sama, kerana arahan itu umum. Lalu Syekh Idris masukkan perintah itu dalam bab berkaitan dengan hadir menunaikan salat hari raya. Bahkan bukan Syekh Idris yang masukkan ni, beberapa ulama yang mensyarahkan hadis ni, mereka juga menyebut perkara yang sama. Kemudian kata Nabi SAW,